Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah menjaga hari yang kedua, malam yang ketiga di fasa-fasa awal bulan Ramadan. Dan baru sehari dua kita berpuasa, kita sebut sebagai fasa awal ini. Alhamdulillah, so far 2 hari ini cuaca okey, membantu lah sikit kan. Ujung-ujung nanti tak tahu lah pukul jadi panas. Selalunya macam tu lah. Bila berada di penghujung itu, dia makin lama makin panas, kita pun panas. Kita pun jadi panas, kan. Macam-macam hal nanti kurang ujung-ujungnya. Baik. Nabi SAW ceritakan di awal bulan Ramadan, man fariha dukhuli Ramadan. Nabi kata, siapa orang yang gembira, seronok, fariha. Orang yang nama farah ni seronok, gembira. Man fariha dukhuli Ramadan. Siapa yang gembira, siapa yang seronok masuk bulan Ramadan ini, Hurrimallahu alaihi ala mi'ad. Allah mengharamkan ke atas dia, badan dia, tubuh badan dia masuk dalam api neraka. Walaupun hadis ini hadis yang martabatnya diagim, okay? Tetapi kita boleh ambil, pegang untuk jadi pegangan diri kita, bahawa siapa-siapa yang masuk dalam madrasah Ramadan, yang masuk dalam bulatan Ramadan, rasa seronok. Kita mulakan dengan solat sunat tarawih, bangun tengah malamnya, kemudian kita perbanyakkan sedekah, kita tadarus Al-Quran dan amalan-amalan sunat ataupun amalan-amalan fardu yang lain. Kita buat, kita perbaharui, kita jadikan dia sebagai satu, bukan setakat habis pada 30 Ramadan, tapi berlanjutan sampai jumpa balik 1 Ramadan tahun hadapan, kan? Sebab digandakan setiap perlakuan yang kita buat dalam bulan Ramadan, digandakan 70 kali ganda. Macam mana kiraan hal tu, Allah dia tahu. Jangan tanya saya tak tahu. Dan gandaannya 70 kali. Yang wajib digandakan, apatah lagi yang sunat. Kalau dah wajib digandakan, sunat pastilah digandakan juga setiap, kan? Bahkan Sadaqah fi Ramadan, afdalus sadaqah wa huwa sadaqah fi Ramadan. Hadis ni hadis sahih, hadis dari Tirmizi tak salah saya. Sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Hadis kita cari, kan? Kita mulakan dengan sehari RM1 sebagai contoh. Dan 3 hari 30 hari, 30 hari 30 ringgit. Tapi tak kalah kita mahu nak sedekah RM1 sekarang tak ada nilai. Nasi lemak pun RM1.5, nasi lemak pun RM2. Kalau nilai zaman saya budak dulu, contoh budak-budak dulu kan, saya ingat zaman kecil dulu nasi lemak 30 sen ada lagi, boleh makan lagi. Dalam 30 sen, telur suku pun, telur sahaja. Nasi sulit. Kalau nilai dengan nilai 30 sen, apa yang kita boleh dapat dengan nilai 30 sen itu? Tak ada apa nilai yang kita boleh dapat dengan 30 sen, kan? Sebab itu Nabi SAW, kalau kita ingat, kan, hadis ini saya tak ingat daripada mana sumbernya, tetapi kita boleh bergantung pada sanad matan hadis ini. Kullu amal ibnu Adam, setiap amal anak Adam, lahu illa shaumin. Setiap amal anak Adam itu tertanggung di atas kita. Solat kita, zakat kita, illa saumin fa innahu, kecuali puasa. Allah kata hak aku. Illa saumin fa innahu, kecuali puasa itu Allah kata hak aku.
lahu ajrun alaihi, aku akan balas ke atas orang yang shaim. Siapa-siapa yang berpuasa itu tertanggung di atas aku. Sebab kalau kita solat, kita nampak orang itu solat. Kalau orang itu tak solat, kita nampak orang itu tak solat. Orang itu bayar zakat, kita nampak. Kan contoh dengan kawan daripada maghrib sampai kita pergi sembahyang isyak, tapi dia duduk dekat situ. Tanya hantar sembahyang maghrib kan? Dah jamak tadi asar. Dan dia jamak dengan asar. Mazhab mana saya tak tahu. Okey. Dan tetapi Allah kata lahu ajrun alaihi, tertanggung ke atas aku. Apa dia? Shaim, puasa. Puasa itu tertanggung ke atas aku. Maknanya puasa itu hak Allah. Satu hari nanti Allah tuntut. Sebab puasa ni kalau kita tipu orang tak tahu. Kecuali tengah hari esok kita pergi makan tengah hari di dataran Putrajaya. Itu satu Putrajaya tahu, insya-Allah peluang cerah masuk surat khabar hari keesokannya. Naik apa tu? Black Monday. Itu satu Malaysia tahu kita tak puasa. Kan kalau sembunyi-sembunyi tak tahu. Sebab tu Allah kata illa shaim fa innahu, kecuali puasa itu tertanggung ke atasku. Lahu ajrun alaihi, aku sendiri yang akan memartabatkan, aku sendiri yang akan bagi ganjaran pada orang-orang yang berpuasa. Sebab itu puasa ini kita kena ambil ringan. Kita kena latih khususnya Tuhan lari ke kakak, latih anak-anak kita. Tapi jangan latih puasa semayang tak latih 2 kali 5 lah. Maknanya seiringkan puasa pun kita latih, sembahyang pun kita latih. 2 in 1. InsyaAllah kalau sembahyangnya sempurna, maka puasa juga akan sempurna. Selit pula dengan Al-Quran dan sebagainya untuk anak-anak kita dengan benda-benda yang lain. Jadi sedikit sebanyak dia pun seronok, dia pun tahu, oh ini wajib, oh ini tak boleh, oh ini haram, ini harus, ini sunat. Latih dia tentang 5 perkara, tentang hukum-hukum Allah yang Allah telah sebut makruh, yang harus, yang sunat, yang wajib, yang haram, yang cerita dekat dia. Puasa ini wajib kena puasa. Dan tetapi jangan tinggal yang satu lagi kewajiban yang paling besar, iaitu solat. Salahnya masyarakat kita sekarang, kita lebih banyak melatih puasa sampai lembek pula. Kan umur 5 tahun puasa, pukul 3 dia merengek, kita jegil dia makan. Jegil atau jegil? Buka macam takut dah. Cuba semayang kau dia. Tak buat, selalu berkata. Yang kata tuan-tuan, saya sendiri pun kadang-kadang terlepas. Saya sendiri pun kadang-kadang terlepas. Kita gali sikit je, bermahal je ni lah. Duduk TV, tengok TV, itu lupa nak salat. Dan jadi kita seiringkan antara benda-benda yang wajib itu, kita seiringkan. Jadi kita seiringkan dengan berat satu belah. Satu lagi kita kurang baik. Antara amalan-amalan awal dalam bulan Ramadan, macam mana yang kita rangaikan 2-3 hari lepas dengan solat tarawihnya, mungkin tuan-tuan balik sambung dengan solat tahajud dia, insya-Allah. Dan kita pertambahkan amalan kita. Kita buat senang saja, tak payah berat-berat. Dan antara amalan-amalan yang mudah untuk kita amalkan dalam bulan Ramadan, solat tarawih cukup memadai. Kan senang kita raikan yang itu. Kemudian yang lain kita topak-topak sedikit. Kalau ada kesempatan, pergilah mana-mana masjid, kita niat iktikaf, duduk dalam tu sejam 2 jam berzikir dan sebagainya. Itu pun pahala berganda. Selain daripada amalan-amalan lain dengan bertadarus Al-Quran, walaupun satu ayat. Kan, duduk saja-saja pegang steering, sambil pegang steering, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, masuk traffic. Tak payah, tak cukup satu ayat. Walaupun satu ayat, tak semestinya tak bertadarus Al-Quran dan alihkan satu juzuk. Kalau mampu dialu-alukan, afdalnya itu. Kalau dah tak mampu, kerja sibuk dan sebagainya, walaupun satu ayat. Saya dengar kata-kata ini daripada Syekh yang boleh cakap Kelantan tu, orang Mesir boleh cakap Kelantan. Orang Mesir yang boleh cakap Kelantan, waktu pernah datang di Prisin 8, tak salah saya. Dan tu
Dia katakan tak semestinya, tidak semestinya kita baca satu surah, satu juzuk dan sebagainya, walaupun satu ayat kembali dalam satu hari. Sebab gandaan itu digandakan. Satu baca ayat Allah gandakan 70. Reka-reka cukup. Tak semestinya. Cuma kita nak jadi mudah, nak menambah. Kemudian amalan-amalan lain dengan sedekahnya, afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan, sedekah yang seutama-utama, yang paling afdal, yang paling baiknya adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Kita perbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan. Niatlah untuk siapa pun, diri kita, untuk anak-anak, untuk arwah ibu dan ayah kita. Siapa-siapa pun kita rasa kita nak sedekahkan duit tersebut, kita niat. Mudah-mudahan sampai, walaupun benda itu benda khilaf, hal-hal yang berkaitan khilaf, tetapi kita niat sampai tambah itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya rasa setakat itu saja tazkirah ringkas. Lama-lama sebab saya banyak lagi kat sini kan. So kalau ustaz-ustaz tu tak datang, saya juga nak naik kan. Semua pula tengok muka saya, cik-cik Ustaz Din, kalau Ustaz Din yang datang ni kan. InsyaAllah bermula dengan minggu depan kita akan ada ustaz-ustaz jemputan yang kita dah pulang. Sebab kita start itu pun daripada hari Khamis kan, hari Rabu. Jadi kita tak start ke minggu depan, Isnin saya akan ambil balik. Hari Selasa kita ada gangguan. Lepas tu start adalah sampai Ustaz Redha, Ustaz Nizam, Ustaz Rijal dan sebagainya, hingga ke akhir Ramadan kita ada ustaz-ustaz jemputan. Baik, sebelum saya tutup tazkirah ringkas hari ini, suka untuk saya memperingati pertamanya, esok insya-Allah kita ada majlis berbuka puasa ringkas. Bukan grand lagi, grandnya minggu depan.